Selepas 2 jam perjalanan, kita rehat sekejap di R&R kecil ni. Dalam ni ada kedai jual makanan-makanan, buah-buahan. Ini ada depan ada jual tanghulu. Okay, jom. Jom kita pergi beli. Ubi keledek pun ada jual. Ubi keledek. Ubi keledek. Mana ubi keledek? Ubi keledek. Oh, ubi keledek boleh makan. Ni ke harga dia, Mina? Ubi keledek. Satu 10 yuan. RM5. Boleh? Nak. Boleh lah. Okay, ini yang jual dekat R&R. Jagung. Jagung 6 yuan. Dalam RM3. Ini buah-buah 10 yuan, 25 yuan. Dia cakap manis. Oh, 15 besar. Ubi keledek. Ubi keledek. Kita makan ubi keledek yang dibeli tadi. 15 yuan, kita potong 2. 15 yuan dalam 15 dalam RM8, RM9 Besar juga Boleh potong 2 dengan Aminah. Manis guys. Manis.